Okay, power DG gear. Selalu korang tahu kan dekat kotak-kotak Saltiga kan punya iklan power DG gear. So ini adalah contoh yang terbaik untuk saya fahamkan awak. Ini adalah daripada Saltiga bersaiz 14,000. 14,000 ya. So kalau kita tengok gambar dekat sini dia menunjukkan ni gear yang lama, ni adalah gear yang baru. So gear yang lama lebih kecil diameter, okay? Dan dari sudut ketebalan dia pun berbeza. So kat sini saya pegang, the real one. So awak boleh tengok. So kita keluarkan model baru, kita improvekan benda tu. Pinnya lebih besar, lebih tebal, lebih kuat. Okay? Lebih kuat. Samping tu ni adalah body MQ monocoque. Okay? Kat sini ni, ini adalah pembaruan. Ini adalah yang lama. Dan yang ini kita tambah bearing dekat sini. So kat sini nampak tu bearing. So you akan rasa lebih smooth, lebih mudah dipusing dan diolah. Lagi-lagi bila berlawan dengan ikan besar.